Perai 5 tahun. AJK berbangga setiap kali mesyuarat. Alhamdulillah, duit kita tahun lepas ada 9.7 juta. Tahun ni ada 14.8 juta. Meningkat. Duit siapa? Duit jemaah. Guna ke tak? Tak guna. Batu kalau kita tengok masjid-masjid yang aktif lah. Tak kira lah. Masjid ni ko, kalau di Tanah Merah, Masjid Ambo sendiri ko, masjid tepi sungai ko. Aku tengok akaun keuangan dia ada berapa. Email, banyak ke sikit? Sikit. Tengok. Itu tanda masjid memang guna duit. Dia tak perai duit tuan-tuan dan puan-puan. Tak saya pitih. Ada je guna. Ada je guna. Jemaah kata, tak email. Panah ni tak berasa ekong. Buh ekong. Daripada 4 butir, lah ni ada 20 butir. Nak ayatnya demi jemaah. Wak mari Datuk Badli Shah, wak mari Ustaz Don Daniel dan sebagainya. Pitih belakang tu. Tapi ada juga orang bunyi ni maha bayar deh ni ikhlas kau duk mengajar tu ada ni orang kita ni ada lah ramai-ramai duk bunyi kat belakang duk buat 2-3 orang ni dia kata berapa bayar Datuk Badli Shah ni 9,000 bunyi khabar 9,000 oh maha deh kata akhirat. Ada juga orang kita. Padahal kita bayar dia pun. Apa nak marahnya? Patutnya kita berbangga. Kita boleh panggil orang hafsah. Kita boleh bayar dia dengan satu jumlah yang berbaloi dengan ilmu dia nak sapa. Bukan tara-tara ustaz cahaya. Ke mana?